Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat sejahtera. Okay, so kita nak sambung berkenaan dengan kes berambiguity. Okay, satu segitiga. Okay, first of all kita tengok apa maksud ambiguity. Ambiguity tu maksud dia kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Maksudnya dalam satu segitiga tu kita boleh buat segitiga yang lain. Okay, so macam mana kita nak tengok. Okay, actually untuk kes ambiguity ni ada 3 syarat. Di mana wujudnya ada 2 segitiga dalam satu segitiga. Okay, yang pertama kalau segitiga tu, okay, first kali you tengok dia punya height. Okay, kalau lah okay, kita ada satu segitiga, contoh macam ni lah, saya ada segitiga. Okay, ini kalau ada 2 side je kita tak panggil segitiga lah. Tapi kalau kita nak jadikan dia segitiga, kita tambah satu lagi garisan kan, supaya menjadikan segitiga. So barulah cukup 3 sisi kan. Tetapi kalau satu side tu ataupun satu sisi tu kurang daripada tinggi H ni mewakili tinggi lah height. So kalau A lebih kecil daripada H, maka segitiga takkan wujud. Okay, kalau lah A tu sama pula dengan H, A ni tadi yang kita buat satu side tu kita buat sama tinggi dengan height dia, so dia akan jadi segitiga bersudut tegak. Tetapi kalau H tu lebih kecil daripada A, side dia tu lebih besar daripada H, tapi dia lebih kecil daripada C, maka kat situlah akannya wujudnya kes berambiguity. Okay? Jadi kes berambiguity ni wujud apabila dia beri panjang 2 sisi A dan C, ada 2 sisi dia bagi A dengan C. Lepas tu satu sudut bukan kandung A, sudut tirus. So kejap lagi kita tengok macam mana maksud dia. Sisi bertengah dengan sudut bukan kandung lebih pendek daripada sisi yang satu lagi. Okey, contohlah saya tunjukkan kat sini. Kita ada, okey ni dia punya A tadi. Katakanlah A ni, okey kalau ni H tu height lah. Kalau A tu lebih pendek daripada H, contoh saya bagi macam ni lah. A tu lebih kecil daripada H. 4.3, okay, 4.9, 3.4. So dia tidak akan terbentuk segi 3. Tetapi kalau dia sama exactly dengan H dapat 7 kotak saya tadi. Saya dah try buat. Okay, 7. So bila dapat 7, dia maksudnya dia betul-betul akan berada pada ketinggian 90 darjah. Tetapi kalau dia lebih daripada height tu, nampak tu, dia lebih daripada height, maknanya dia lebih daripada C, dia lebih daripada height tu. Okay, H lebih daripada A tapi kurang daripada C. Macam sekarang 9.2 kan, 9.2. So akan ada 2 situation di mana B1 adalah ni 8.8, BC2 8.8. So boleh jadi segitiga tu satu bersudut tirus pada C, satu bersudut bukan tirus lah dekat C1 tu. Itulah keadaannya. That's why lah tadi yang kes berambiguity ni wujud. Okay, bila A tu lebih besar daripada H, dia lebih besar daripada height tapi dia lebih kecil daripada C. Tapi kalau height dekat luar situ, A lebih besar daripada H tapi lebih kecil daripada C. Okay, jom kita tengok kita punya modul. Okay, okay, so ini modul kita. Mana sekejap okay, jom kita tengok modul kita yang melibatkan. Dia actually di bawah ketua sinus. Tapi sebab saya memang nak asingkan tajuk ni, jadi saya buat lain lah. Sebab kes ambiguity ni agak tak nak kata complicated tu tak juga. Tapi dia macam satu kes khas lah untuk kes ambiguity. Okay, tengok pada contoh 5. Bagi setiap segitiga yang berikut, tentukan wujud kes berambiguity ataupun tidak. Okey, langkah pertama kita lukis dulu dia punya sudut. Okey, dia punya sudut you akan dapat sudut tadi. Okey, first kali kita buat Allah loncat pula. Okey, contoh ni. Okey, ni sudut B 62.5 darjah. Jadi lukis sudut B 62.5 darjah. Jadi kita akan dapat bayangkan dia macam nilah. Okey, dia 62.5 darjah. Yang pasti dia adalah sudut tirus. Okey. So ini sudut B, ABC, iaitu A, B, C. Okey. C tercantik pula. Saya pegang sikit lawa. Okey, ni sudut C. ABC. Saya terbasah Okey, so ABC, lepas tu dia bagi BC 14.5.
KAC dia adalah 10 cm. Okey, jom kita tengok syarat dia. Syarat dia diberi panjang dua sisi A dan C. Okey, so diberi panjang dua sisi, sini panjang dia 10 dengan 14.5. Jadi AB serta satu sudut bukan kandung. So semalam saya untuk slide yang hari tu saya dah cakap bahawa sudut bukan kandung ni, sudut A ni, sudut bukan kandung maksudnya sudut tu tidak tersepit antara dua sisi. So sudut terkandung kita sekarang adalah 62.5. Okey, sekarang ni 62.5 adalah sudut tirus, iaitu bawah 90 darjah. Jadi syarat itu dipenuhi. Dia beri panjang dua sisi dan sudut kandung adalah sudut tirus. Sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung, ni sudut bukan kandung lah, okay, lebih pendek daripada sisi yang satu lagi. So 10 memang lebih kecil daripada 14.5. Jadi ini wujud case ambiguity. Okay, wujud case ambiguity. Okay, kita tengok yang kedua. PQR dengan R adalah 28 darjah. Okey, lepas tu dari QR 8.2 cm. Okay, kita buat base dululah. QR 8.2 cm. Okey, PQR PQ 11.4. Okey, PQ 11.4. Okay, lepas tu kita ada tak ada yang lain tu PR. Okay, sudut R. Sudut R 28 darjah. Okay, so sini 28 darjah. Okay, PR. So, okay, kita ada 11.4. Ini adalah sudut bukan kandung. Kalau sudut kandung tu kat sini. Dia tersepit antara dua side. Itu sudut kandung. Ini sekarang ni 28 ni adalah sudut bukan kandung. Okay, dia beri panjang sisi A dan C. Jadi, okay, ada dua sisi. Tetapi kita tengok sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung mesti lebih pendek. Oh, sekarang dia 11.4. Ni 8.2. So 11.4 ni lebih besar daripada 8.2. Jadi syarat yang kedua ni tidak dipenuhi. Maka tidak wujud case terambiguity. Okey. Terambiguity. Okey, senang je. Macam itulah. So, tengok yang pertama, sudut kandung kat mana? Tu ada dua side, yang depan ni mesti lebih pendek daripada yang satu lagi. So, masa wujud. Okey, so itulah nak tentukan sama ada kes itu wujud ataupun tidak. Kes berambiguity. Okey, tengok contoh 6. Sekarang kita nak kira pula. Saja di sebelah menunjukkan segitiga PQR yang tidak lengkap. So PQ adalah 15.5 cm. Angle QPR 35 darjah. Diberi QR adalah 10.5 cm. Okey, jadi untuk kes ini cari nilai QRP yang mungkin. Diberi QR adalah 10.5. Okey. Jadi ini sudut bukan kandung kan? Jadi depan dia lebih pendek daripada yang satu lagi. Maka wujudlah kes berambiguity. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tambah satu lagi garisan lah supaya ini namanya pula. Okey, ini namanya ni kes. Maka sekejap awak. Jadi macam tu pula. Okey. So, jadi R kita sekarang ini dia dah jadi 2. Okey. Macam nota yang kita tunjuk tadi, dia ada 2. Satu ke dalam, boleh jadi ke dalam atau boleh jadi keluar. So, ada 2 kes. Okey. Itu namanya kes berambiguity. Dan tadi ini boleh buat seperti ni. Kita kena tambah satu garisan. Okey, cari nilai QRP yang mungkin. Jadi kita akan ada 2 nilai sekarang ni. Sama ada QRP dan juga QR prime P. Okey, QR prime P. So ada 2 QR ni. Okey. Apa kita nak buat? Kita akan gunakan formula sin. Okey. So kita nak cari yang ni dulu. Okey. Sekir sin, sebab kita nak cari sudut, jadi kita gunakan sin QRP per 15.5 sama dengan sin 35 darjah per 10.5. Okey, so nak cari yang ini 15.5 bawa pergi sebelah. Jadi you akan dapat
sin QRP sama dengan tinggal QRP sama dengan sin 35 darjah per 10.5 darab dengan 15.5. Okey, kiralah. So, you akan dapat 0.8467. Jadi, angle QRP you akan dapat 57.86 darjah. Okey, kita kena ingat kita ada 2 sekarang tadi. Jadi, kat sini adalah 57.86. Okey, berapakah nilai yang satu lagi? Sepatutnya soalan ni cari nilai-nilai ni. Okey, so satu lagi kita akan buat 180 sebab yang ni dengan ni sama. Jadi sini 57.86. So 180 tolak 57.86 darjah. 180 tolak 57.86 darjah. So dapat 122.14. Jadi ada 2 nilai lah. Satu lagi nilai QR prime P adalah 122.14 darjah. Okay, so memang ada 2 jawapan sebab berlaku kes berambiguiti. Okay. Seterusnya, cari panjang yang mungkin bagi PR. Okay, so sekarang kita nak cari pula panjang yang mungkin bagi PR. Okay. Okay, so kita tengok macam mana nak cari panjang bagi PR. So, kita cari ni tadi R kan. So, kita dah tahu dia ada 2. Satu sini. Satu sini. So, sini R prime. So, nak cari PR sini. Jadi, kita cari dulu. Mana sebab kita ada cuma ada satu sudut dengan satu side aja. Jadi, kita cari dulu P prime dengan PR prime ni dulu. Okey, cari PR prime sama dengan. Okey, PR prime per sin PQR, betul? Sin tadi yang ni tadi dah dapat kan? Ni dah dapat 57.86 dengan 122.14. Ni kita dapat 122.14. Jadi sudut PQR prime sama dengan 180 tolak 122.14 tolak 35 darjah. So, you akan dapat 122.86 darjah. Jadi, kecil ni 22.86 darjah. Okay, so PR prime per sin 22.86 sama dengan okey, so yang ada apa? 10 point ni. Sini tadi 10.5, ini pun 10.5. So yang bertentangan dengan dia 10.5 per sin 35 darjah. Jadi PR prime sama dengan 10.5 sin 35 darjah darab dengan sin 22.86 darjah. So sama dengan 7.111 cm. Ini adalah PR prime ni. Okey, 7.111. Okey, so daripada sini kita boleh cari apa? Kita cari jadi sebab kita nak cari panjang PR. Jadi kita ada 2 panjang PR. Satu PR prime, satu lagi panjang PR. Okey, macam sudut tadi lah R. QRP dia ada 2. Satu QR prime P, satu QR. Okey, sekarang kita nak cari yang PR pula. Okey, since kita dah dapat tadi sini 122.14. Jadi kita akan cari sudut PQR ni. Okey, yang ni. Kita cari sudut yang ni. So, sini dah dapat tadi kan? Ni dapat berapa tadi? 57.86. Jadi, kalau nak cari PQR, sudut PQR sama dengan 180 tolak 35 darjah tolak 57.86. 57.86 kat sini tadi yang kita dapat kat atas. Okey, so sudut PQR kita akan dapat 87.14.
4. Okey, 87.14 darjah. Okey, so sini 87.14 atas tu. Jadi bila kita dah ada, bolehlah kita cari PR dengan menggunakan formula sin. Okey. So you akan dapat PR sama dengan sin 87.14 sama dengan 10.5 lah per sin 35. Okey, so PR dapat 10.5 per sin 35 darab sin 87.14 darjah. Okay, just press your calculator. You akan dapat 18.28 cm. Pastikan jawapan awak 4 angka bererti. Okay. So macam itulah. Jadi ingat bila kes berambiguity memang dia ada dua jawapan. Satu PR, satu PR prime. Macam tadilah PRQ dengan PR prime Q. Okay. Boleh? Itu untuk kes berambiguity. Okay, sekarang kita nak tengok masalah yang melibatkan pertusinus. Okay, tak apalah. Yang ni kita buat slide yang lain kot kemudian. So ini tentang case ambiguity lah. Okay, so jelas semua. Okay, so that's all for today untuk yang case ambiguity. So dia case ambiguity ni dia sebenarnya dia boleh buat another garisan lah. Okay, dekat dalam satu segitiga apabila sudut depan yang bukan kanun tu lebih pendek daripada sudut yang panjang tu. Okay, so bila nampak soalan yang melibatkan nanti boleh nampak macam mana case ambiguity nanti tu. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih semua.